Helaian ini memfokuskan kepada aspek tata bahasa iaitu kata nama am melalui sebuah cerita bertajuk Kejutan untuk Ibu. Kandungan utama, cerita visual, memaparkan aksi Hani bersama adik-beradiknya, Amin, Hana, dan Amal, memberikan kejutan hari lahir kepada ibu mereka, Puan Yasmin, di halaman rumah. Mereka membawa pelbagai barangan seperti kek, bunga, dan hadiah sambil diekori oleh haiwan peliharaan iaitu kucing dan arnab. Info bahasa menyediakan kotak maklumat yang menjelaskan bahawa kata nama am merujuk kepada benda, manusia, tempat dan haiwan secara umum dengan contoh seperti buku, guru, rumah dan ayam. Aktiviti pembelajaran, murid dibimbing untuk mengenal pasti kata nama am yang terdapat dalam gambar dan seterusnya membina ayat berdasarkan visual tersebut. Nilai murni, melalui nota guru, ditekankan penerapan nilai kasih sayang dalam kalangan ahli keluarga. Objektif utama helaian ini adalah untuk memastikan murid dapat memahami dan menggunakan kata nama am mengikut konteks dengan betul.